Sejak kejadian dekat Sungai Ishak tu. Ni mention. Ini yang paling penting. Poin yang paling penting. Sejak kejadian yang Hamid Andani pakai serban apa benda. Dia nak berbincang dengan saya. Saya tengok CCTV. Bukan Hamid Andani seorang dalam rumah tu. Bukan Hamid Andani seorang. Ada 4-5 orang. 4 orang dia daripada Indonesia. Seorang yang mati, poli Indonesia hak mati kena tembak dengan tentera Indonesia tu. Yang seorang tu, salah seorang. Dia 4 orang Indonesia kan. Lelaki. Apa sebenarnya dia orang ni? Dan kenapa kereta motor aku jadi mangsa? Mangsa Hamid Andani ni. Lepas tu nak buat gila kau ni. Lepas pada tu, bila mak dia mari sini, rawat pasal budak kecil tu, kan, bayi tu, okey. Dia pukul kita pula. Dia bawa geng pula perempuan ni. Alhamdulillah, malam tadi aku dapat tanya benda yang penting sekali. Tapi kita tak dapat jawapan daripada dia. Kita minta dia buat video. Kan, dia dengan Angah ni apa benda ni, nak bercerai dekat situ. Kan? Dia dengan Angah nak bercerai-berai. Dia dengan Hamid Andani tu nak bercerai-berai dekat rumah tu. Aku nak balik tidur. Dia dengan Hamid nak bercerai-berai. Dia heret aku sekali. Lepas tu kereta motor aku. Yang Ustaz Hamid ni. Yang dia heret aku sekali. Kereta motor aku, kain baju aku. Kenapa pula? Lepas tu dia buat statement, dia bagi cerita apa benda online dalam Facebook apa benda. Sekali lah dengan budak-budak DJ Radio Pahang FM petang ni. Budak Harun dengan Ana ni. Yang nampak dia takut sangat sekarang ni pasal penjelasan tu. Kenapa barang-barang dalam rumah aku kena curi? Aku tak pernah cerita dengan orang pun. Tapi dia buat statement dia, kita ni bercerita dalam media sosial. Sebab kita ni ada media sosial. Dia tengok ke? Dia pernah tengok ke benda tu? Kita cuma bagi tahu barang-barang kita kena rompok, kena curi. Kita minta tolong orang ramai. Tolong perhatikan benda risiko ni. Yang Pika ni kenapa? Aku tanya dekat mahkamah dekat Alustar gitu. Dia nak bercerai dengan lelaki tu. Bukan dengan aku. Masalah pernikahan dia dengan orang lain. Dengan aku. Tapi dia nak bercerai dengan kawan tu. Dia, macam dengan Mak Keling, macam dengan Ustaz Hamid. Nak kena ganggu. Sampai sekarang ni dia mengganggu. Dia nak kena curi barang aku. Dia nak kena ambil duit aku. Tapi dia tak duduk sekali dengan aku. Itu masalah dia.